Okey, saya banyak dapat pertanyaan daripada mereka yang bekerja. Boleh ke mereka buat bisnes kereta sewa, motor sewa ni dengan Go Greenmatic? Okey, kali ni saya nak tunjuk satu contoh macam mana tim Go Greenmatic dia masih bekerja dekat hospital dan dia pun tak ada kereta sewa. Dia buat bisnes ni secara part time saja. So, dalam masa 12 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM170,409 dan dapat komisen RM45,028. Okey, tengok video ni sampai habis supaya anda faham bagaimana beliau buat benda ni. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia Zam Car Rental by Go Greenmatic. Zam Car Rental by Go Greenmatic ni memang tiada kenderaan, hanya ejen sahaja. Okey, Zam Car Rental by Go Greenmatic ni dia sertai Go Greenmatic pada 30 September 2024. Tiada kenderaan sendiri, bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan di hospital swasta di Selangor. Okey, ini adalah rekod sewaan dan komisen beliau pada tahun 2025. Okey, Januari dia punya sewaan dia 3,530, komisen dia 810. Februari sewaan dia 17,470, komisen dia 3,710. Mac sewaan dia 9,020, komisen dia 3,606. April sewaan dia 10,080, komisen dia 3,230. Mei sewaan dia 11,870, komisen dia 3,242. Jun sewaan dia 17,040, komisen dia 5,108. Julai sewaan dia 3,550, komisen dia 1,100. Ogos sewaan dia 8,090, komisen dia 2,360. September sewaan dia 16,070, komisen dia 3,618. Oktober sewaan dia 22,600, komisen dia 5,705. November sewaan dia 30,470, komisen dia 6,060. Disember sewaan dia 20,610, komisen dia 6,840. So daripada Januari sampai Disember 2025, jumlah sewaan dia 170,400 dan komisen dia RM45,028. Okey, macam mana Zam Car Rental by Go Greenmatic ni, tanpa dia ada kereta sewa, dia boleh menjana pendapatan sewa sebanyak RM170,400 dan dapat komisen RM45,028 dalam masa 12 bulan. Okey, Zam Car Rental by Go Greenmatic ni, dia berdaftar menjadi rakan niaga Go Greenmatic. Dalam Go Greenmatic ni, kita ada beribu-ribu rakan niaga seluruh Malaysia termasuk Brunei. Zam Car Rental by Go Greenmatic ni, dia tak perlu ada kereta pun. Dia hanya fokus buat pemasaran di Facebook, dekat TikTok apa semua. So kalau dia ada pelanggan, dia tanyalah pelanggan nak sewa kereta apa semua. Dia dapat je butiran tempahan tu, dia tanya dekat dalam grup Go Greenmatic. So rakan niaga Go Greenmatic yang ada kereta akan support Zam Car Rental by Go Greenmatic. Alright? So nanti rakan niaga Go Greenmatic yang ada kereta, dia akan mesej dekat Zam, okey dia ada kereta, dia akan bagi gambar kereta, harga sewa berapa, harga ejen berapa, deposit berapa dan cas penghantaran berapa. Okey, so Zam ni nanti dia akan maklumkan dekat dia punya pelanggan, okey ni gambar kereta, harga sewa berapa, deposit berapa dan cas penghantaran berapa. Kalau pelanggan Zam ni setuju, pelanggan Zam ni akan bayar kepada Zam Car Rental by Go Greenmatic ni dan Zam Car Rental by Go Greenmatic ni dia terus ambil komisen. And then baki tu dia akan bayar kepada rakan niaga Go Greenmatic yang ada kereta. So rakan niaga Go Greenmatic yang ada kereta ni dia akan hantar kereta dan ambil balik kereta lah. Itu dia punya proses. So untuk buat bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic ni, sebenarnya you tak perlu ada kereta pun. You boleh jadi ejen. Alright, untuk sertai Go Greenmatic, kita kenakan yuran keahlian RM300 setahun. Kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem untuk tapis pelanggan. Dan kalau you dah ada banyak pelanggan, you tak cukup kereta, Go Greenmatic pun boleh bagi kereta ataupun motor dalam bentuk pajakan. Okey, untuk join Go Greenmatic ni tak kisah. Ada kereta ke, tak ada kereta ke, duduk bandar ke, duduk kampung ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, boleh, tak ada masalah. Kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak jana pendapatan 4 ke 5 angka sebulan dengan Go Greenmatic. Boleh ke boleh?